Z2009 saya dah cuba hampir semua cara buat online yang ramai orang buat. Dropship, affiliate Shopee dengan TikTok, freelance, trading, digital product dan YouTube. Ada yang buat duit, ada yang buat saya penat, dan ada yang saya takkan sentuh lagi sebab saya pun dah serik nak buat. Hari ini saya nak rank 6 cara buat duit online yang ramai orang buat sekarang. Ranking ni saya letak dari S tier sampai F tier. S yang paling bagus dan sesuai untuk yang masih banyak komitmen dan tak banyak masa, tapi nak dapat hasil yang boleh dapat 4 hingga 5 angka sebulan. F tier pula yang ni saya takkan sentuh lagi. Dan saya ranking ni bukan ikut teori. Saya rank ikut pengalaman 16 tahun saya dalam dunia buat duit online sejak tahun 2009. Saya rank ikut tahap kesusahan dan kesenangan nak buat duit untuk orang yang nak jadikan ni income part time dia. Untuk yang baru jumpa channel ni, saya Azhar. Saya own satu komuniti yang fokus buat saya income 4 hingga 5 angka sebulan tanpa tunjuk muka. Saya buat komuniti ni sebab saya sendiri penat dengan courses buat duit online yang sekadar teori dan tiada group support yang betul-betul membantu. Jika anda tak nak bazir duit dan masa lagi dengan course yang tak membantu, why not try join komuniti ni? Link untuk apply nak join komuniti ni ada kat bawah video ni. Cara pertama saya nak share adalah forex ataupun crypto day trading. Sebelum tu, yang nak cerita ni pasal crypto atau trading saham, bukan forex. Forex haram ya. Takkan nak bagi anak isteri makan benda haram kan? Dulu saya memang kaki trade dan masa saya buat duit dan ada masa saya hilang duit. Tapi kenangan yang paling saya ingat masa trading ni bukannya profit tapi stres. Trading ni sangat bergantung pada market dan emosi kita sendiri. Kalau anda buka chart hari tu, insya-Allah ada peluang, dan kalau anda tak buka chart, income anda kosong lah hari tu. Jadi kelebihan trading ni, potensi return dia tinggi, tak perlu audience dan boleh mula dengan modal kecil. Kekurangan dia pula risiko tinggi, income tak stabil, dan kalau modal kecil sebenarnya lambat naik. Emosi naik turun macam roller coaster, macam graf dekat chart tu juga. Tapi untuk 2026 trading dah macam makin susah sebab market sangat tak stabil sekarang kat luar sana. Jadi untuk 2026 saya letak ini sebagai F tier. Kalau saya buat pun saya lakukan main untuk long term trading je, bukan untuk day trade. Saya pernah buat dropship masa margin masih cantik dulu, dalam tahun 2011, 2012 macam tu. Sekarang commission tinggi, ads mahal, banyak isu refund dan supplier. Saya pun pernah kena silang dengan main supplier sebab dia tengok sales saya seorang lagi padu daripada sales team dia. Kelebihan dia adalah low entry, maksudnya senang nak mula, boleh dapat banyak sales kalau pandai guna ads dan tak perlukan audience. Kekurangan dia pula, ini bergantung pada traffic yang berbayar ataupun ads berbayar, stres tinggi dan margin keuntungan tak seberapa. Lagi risiko kalau Facebook tutup ads account anda. Saya banyak kali ads account kena tutup dengan Facebook. Memang stres masa tu sebab kita ingat kita dah boleh bergantung pada cara ni tadi. Untuk saya letak ni dekat detail. Dan seterusnya adalah Shopee dan TikTok affiliate. Ini paling ramai orang buat sekarang. Senang nak mula, tak perlu produk, guna produk orang je. Platform dah ada traffic. Orang memang akan buka dua apps ni untuk cari barang. Jadi kelebihan dia low risk, mudah nak start, cepat dapat hasil kalau betul caranya. Kekurangan dia, peratus komisen kecil untuk setiap barang. Platform Shopee ataupun TikTok pun tak kontrol algoritma konten anda. Kena rajin live hari-hari kalau anda nak dapat sales banyak. So benda ni pun dah tak sesuai kalau kita ada kerja hakiki. Lainlah kalau ada modal ekstra, bolehlah upah live host. Kat sini ramai rasa mereka ada bisnes, padahal mereka cuma menumpang platform. Kalau algoritma TikTok Shop atau Shopee tak push produk kita hari ni, adakah income kita masih sama? Jadi cara ni untuk short term okey bagi saya, tapi untuk jangka panjang bagi saya tak berapa nak okey. Ini saya rank pada C tier. Cara buat duit online seterusnya yang saya nak cerita kat sini adalah kerja freelance, iaitu jadi editor, jadi VA ataupun copywriter ataupun apa je kerja freelance online. Saya sendiri pernah buat kerja sebagai freelancer untuk buat duit. Masa tu memang cepat boleh dapat income. Permintaan untuk kerja freelance memang sentiasa ada. Jadi kelebihan dia income stabil kalau ada klien yang dah target nak guna kita setiap bulan. Jadi modal cuma masa dan skill anda je. Kekurangannya kita masih tukar masa kepada duit. Ada ceiling income, maknanya ada limit income sebab bergantung pada masa yang anda ada. Burnout tu memang real. Bayangkan kalau dapat customer yang cerewet, asyik tak puas hati je suruh kita buat balik. Income stop bila kita stop kerja atau tak ada job.
dan competition dia makin sengit, terutama dari negara dunia ketiga macam India, Pakistan, Bangladesh yang suka buang harga kat platform-platform freelancer macam Fiverr dan Upwork. Kerja freelance online ni bagus untuk pemula yang nak rasa buat duit. Tapi kalau kita berhenti kerja 2 minggu, income pun akan berhenti 2 minggu. So saya letak pada B tier. Dalam tip of the circle, kita fokus bina sistem supaya tak perlu tukarkan masa pada duit. Kita fokus bina sistem yang buat kerja sekali tapi income berkali-kali. Dan yang paling penting, anda tak buat semua ni sorang-sorang. Ada group support, ada guidance, ada orang yang sedang buat benda sama dan boleh bantu jawab persoalan anda. Anda juga dapat direct access kepada saya. Anda boleh DM kat saya terus kalau anda segan nak tanya dalam group circle. Link ada di description kalau nak apply join circle ni. Cara buat duit online seterusnya yang saya nak rank dekat sini adalah digital product. Saya suka cara ni. Margin tinggi, boleh katakan hampir 100% keuntungan. Tak perlu hadap stres sebab commission produk ciput macam kat Shopee ataupun TikTok affiliate. Dan cara ni, anda boleh jana income yang pasif, tak perlu tukar masa pada duit macam kerja freelance tadi. Buat produk digital anda sekali dan income masuk berkali-kali. Jadi kelebihan dia boleh jadi aset jangka panjang, margin keuntungan pun sangatlah tinggi. Tapi kekurangan dia, perlu ada audience yang nak beli produk anda dan perlu ada authority dan trust. Maknanya anda kena dilihat sebagai expert dalam bidang tu. Ramai orang jual e-book tapi tak ada siapa beli. Bukan sebab produk tu tak bagus, tapi sebab tak tahu cara nak tarik pembeli yang betul. Last kali anda baca sendiri je e-book atau panduan yang anda buat. Kalau anda dah ada audience, dah ada authority, mudahlah anda nak jual. Kalau tak ada, struggle lah jawabnya nak jual. Kalau anda join True Profit Circle, anda akan diajar cara tarik pembeli yang betul kepada produk digital anda. Jadi saya letak ni sebagai A tier. Dengan syarat, anda ada sistem yang boleh bawa orang beli e-book atau panduan digital anda. Kalau anda dah ada audience dan trust, digital produk memang sangat powerful untuk buat income online. Sebab tu, saya letak dia A tier. Tapi sekarang saya nak tanya satu soalan penting. Kalau esok Instagram anda kena shadow ban, kalau platform tempat anda bina audience tu berubah algoritma, adakah produk anda masih akan jual sendiri? Inilah kesilapan yang paling besar yang ramai orang tak sedar. Ramai orang fokus bina produk tapi mereka tak bina mesin tarik pembeli. Dan bila trafik hilang, semua hilang. Kalau income anda bergantung pada satu platform yang anda sendiri tak kawal, anda sebenarnya belum ada sistem. Anda cuma ada peluang untuk buat duit yang sementara. Dan sebab tu, model yang saya letak sebagai paling solid untuk diri budak program bukan sekadar menjual servis, bukan sekadar affiliate, tapi model traffic setiap hari walaupun anda busy kerja, walaupun anda cuma ada 1 jam sehari. Dan cara buat duit online tu ialah cara buat duit seterusnya adalah dengan gunakan YouTube faceless dan gabungkan dengan affiliate dan servis dan juga produk digital anda. YouTube adalah search engine kedua terbesar selepas Google. Setiap hari berbilion carian dibuat oleh orang yang sedang cari solusi. Kalau konten anda jawab masalah mereka, video tu boleh hasilkan sales berbulan-bulan. Tanpa ada live setiap hari, tanpa bakar duit ads, tanpa kerja viral dan tak perlu kerja trend setiap minggu. Jadi kelebihan dia, traffic yang evergreen. Konten boleh jadi aset yang hasilkan income walaupun masa anda tidur. Boleh combine untuk buat duit ekstra dengan letakkan link affiliate dan digital product. Jadi income bukan daripada views sahaja. Perlu tunjuk muka pun boleh dan boleh bina trust sebab audience spend lebih masa untuk tonton video-video anda. Kekurangan dia, perlu sabar sikit sebab nak bina trust orang terhadap channel anda. Perlukan konsistensi dan perlu strategi yang betul. Bukan sekadar tepek link affiliate, lepas tu harap ada orang beli melalui link anda. Ramai orang salah faham dengan cara buat duit dekat YouTube ni. Mereka kejar subscriber dan views. Padahal subscriber bukanlah aset. Konten dan sistem yang boleh tarik pembeli yang betul, itulah aset yang sebenar. Kalau anda nak bina mesin duit pasif dan tak bergantung pada subscriber dan viral, cara ni saya letak sebagai X tier. Kalau anda nak mula buat duit online pada tahun 2020 ni, walaupun anda busy dengan komitmen kerja dan cuma ada 1 jam je masa sehari untuk buat part-time income. Kalau anda nak bina YouTube sebagai aset, dalam Tube Photo Circle saya share lebih detail cara pilih niche, buat konten sistem yang bagi income pasif dan cara betul pilih produk affiliate yang boleh dijual, bukan yang tak laku.
Cara sebenar nak dapatkan sales tanpa henti, gunakan YouTube. Saya nak anda faham, bukan viral yang buat duit, sistem yang buat duit. Kalau anda nak apply masuk Circle, link ada di description. Tengok dulu sebab bukan semua orang layak boleh join. Sekarang saya nak tahu cara income online mana yang anda tengah buat atau nak buat tahun ni. Tulis di komen tier mana anda rasa anda berada sekarang. Dan kalau anda tak setuju dengan ranking yang saya buat ni, bagus, benda boleh bawa bincang. Boleh tulis kat ruang komen dekat bawah. Dan kalau anda nak belajar lagi cara buat net online secara part time dengan YouTube, anda boleh tonton video ni.